Kumpulan Slam merupakan sebuah lagi band yang popular pada sekitar tahun 90-an dengan lagu-lagu mereka yang berentak pop rock dan ballad. Kumpulan ini pernah menjadi kegilaan gadis remaja zaman tersebut disebabkan vokalisnya Zamani yang memiliki pakej yang lengkap dari segi suara dan rupa yang menarik. Jadi, dalam video episod ke-54 kali ini, jom ikuti perjalanan kerjaya kumpulan Slam serta bagaimana boleh tertubuhnya kumpulan ini. Siapakah yang menubuhkan kumpulan Slam? Kumpulan Slam telah ditubuhkan di Johor Bahru, Johor oleh Shah Nizam bin Abdul Halim atau Shah. Beliau adalah bekas pemain gitar kumpulan Exodus pada tahun 1991. Shah yang berperanan sebagai ketua kumpulan memberitahu kegagalan beliau bersama Exodus dan sokongan penuh daripada Allahyarham Rahim Othman, seorang komposer terkenal tanah air, serta Johan Aziz, bekas pengurus Exodus di Jojos Production dahulu, telah menjadi inspirasi ke arah terbentuknya kumpulan Slam. Di Johor Bahru, Shah berjaya mengumpulkan 3 orang pemuzik iaitu Abdul Razak Bajuri atau Ajah sebagai pemain gitar, Othman Khalid atau Man sebagai pemain drum dan Nur Azli Masrani atau Lili sebagai pemain bass untuk bersama-sama memperjuangkan muzik rock mengikut selera mereka tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Ketika ini mereka menggunakan nama Fix sebagai nama kumpulan. Fix mula adakan uji bakat untuk penyanyi. Selepas kumpulan ini ditubuhkan, mereka kemudiannya menjalankan uji bakat bagi mencari penyanyi biarpun ketika itu Fix terlebih dahulu mendapat 4 orang penyanyi yang mempunyai kekuatan vokal tersendiri. Bagaimanapun, jodoh Fix dengan penyanyi-penyanyi tersebut tidak panjang kerana mereka masih mencari keserasian. Mereka mempunyai perancangan yang menarik dalam industri muzik dan disebabkan perkara itu, mereka mahukan penyanyi yang sesuai dan mempunyai visi yang baik bagi mendukung wawasan mereka. Zamani akhirnya dipilih menjadi penyanyi tetap Slam. Sewaktu proses rakaman album pertama mereka pada tahun 1993 sedang berkali-kali dijalankan, Shah terpaksa mengenepikan vokalisnya gara-gara suara penyanyi itu tidak mencapai tahap yang dikehendaki sewaktu mendendangkan lagu Nina ciptaan Rahim Othman. Mereka juga terpaksa menangguhkan pembikinan album pertama dengan membuka lagi peluang kepada vokalis-vokalis baru yang ingin mencuba nasib dengan menyertai kumpulan Slam. Uji bakat itu telah diuruskan bersama oleh pihak pengurusan Johan Sound Production yang kini dikenali sebagai Johan Music. Atas cadangan oleh penyanyi Acong dari kumpulan Sweet Child, akhirnya mereka ditemukan dengan seorang pemuda yang bernama Zamani Ibrahim yang merupakan anak jati Ampang, Selangor. Pada ketika itu, Zamani baru berusia 22 tahun dan masih bekerja sebagai seorang kerani di salah sebuah bank terkemuka di tempatnya. Keunikan dan kemerduan suaranya jelas memukau pihak pengurusan dan anggota kumpulan yang lain. Namun begitu, beliau sendiri masih berbelah bahagi sama ada ingin menjadikan nyanyian sebagai kariernya apatah lagi untuk bergerak dalam satu kumpulan pada ketika itu. Namun akhirnya, beliau memutuskan untuk terus bersama Slam kerana merasakan dirinya sesuai dengan identiti muzik yang ingin dibawa oleh Slam. Zamani yang dianugerahkan bakat semula jadi dan seraut wajah keanak-anakan, dijangka akan membuat peminat tidak puas memandangnya. Zamani juga merupakan seorang penyanyi yang tidak pernah meninggi diri walaupun dia kini tergolong dalam kelompok vokalis terbaik tanah air. Malahan, penyanyi itu mempunyai sifat malu yang cukup tebal hingga terpaksa belajar beraksi di atas pentas dengan Shah. Menurutnya, dia banyak belajar tentang bagaimana cara menyanyi dengan penghayatan yang baik dan tinggi. Dia juga cukup menghormati Shah kerana baginya, Shah mempunyai kebolehan luar biasa yang jarang dipunyai oleh sesetengah pemuzik lain. Hal ini berlaku mungkin kerana pengalaman Shah yang cukup luas dalam muzik, malah berprinsip tinggi. Kriteria itu juga yang menyebabkan seluruh anggota Slam bersetuju memilihnya sebagai ketua kumpulan walaupun usia Shah lebih muda daripada mereka. Nama kumpulan mereka terpaksa diubah. Zamani berjaya menyanyikan semula lagu-lagu yang telah 70% dirakamkan oleh vokalis asal. Setelah berjaya menamatkan proses rakaman yang memakan masa hampir 60 jam, mereka sekali lagi dikejutkan oleh berita buruk dari meja pengurusan apabila nama Fix tidak boleh digunakan kerana ianya boleh menimbulkan kesilapan dalam sebutan. Pun begitu, profesionalisme yang ditunjukkan oleh pihak pengurusan Johan Sound Production berjaya menenangkan setiap anggota kumpulan yang tergantung namanya ini.
Mereka sekali lagi terpaksa membuka talian kepada penggemar muzik tanah air yang sudi memberi nama kepada kumpulan anak muda yang baru dilahirkan ini. Dari 3,000 penyertaan, Johan Sound Production dan anak-anak muda yang cukup tegar pegangan muzik ini telah memilih Slam sebagai nama baru menggantikan nama asal. Biarpun begitu, mereka sewajarnya boleh berbangga kerana tidak perlu menggunakan pemuzik undangan. Sewaktu di studio, setiap anggota Slam tahu dan faham tugas masing-masing. Selagi tidak berpuas hati dengan muzik ataupun vokal, mereka akan terus bermain tanpa henti. Kadang-kala, masa dalam studio lebih panjang dari waktu-waktu yang lain. Slam mula lancarkan album pertama. Selepas album pertama ini dilancarkan, Slam terpaksa akur dengan kehendak peminat muzik tempatan apabila konsep pop kreatif yang diperjuangkan secara berkumpulan itu merupakan sesuatu yang baru di negara ini. Walaupun album pertama mereka cukup baik dan mempunyai nilai artistik serta nilai jualan yang tinggi, namun faktor populariti juga perlu diambil kira. Album pertama mereka hanya sekadar mencecah jualan 40,000 unit sahaja. Ekoran, persaingan dengan kumpulan muzik popular sedia ada, seperti Spring, Mega, Photograph dan pesaing terapatnya iaitu kumpulan UK's. Lagu-lagu seperti Malam dan Semalam, Buat Seorang Kekasih, dan Nina, masih belum cukup kuat untuk mengangkat martabat muzik Slam. Slam mula lakukan post-mortem untuk album kedua. Selepas kecundang dengan hasil album pertama, Slam tidak cepat melata, lantas mereka membuat post-mortem ke atas Slam. Hasil post-mortem tersebut, mereka memutuskan untuk mengundang pemain keyboard terkenal bernama Eddie Ahmad yang merupakan anak jati Kota Tinggi Johor untuk membantu mereka dalam menghasilkan album studio kedua Slam. Eddie sebelum ini telah pun memulakan kariernya sebagai pemain keyboard bagi kumpulan Eka Matra yang terkenal dengan lagu Sentuhan Kecundang, Pusara di Lebuh Raya dan Hanya Satu Persinggahan. Pemilihan Eddie sebagai pemuzik undangan untuk album kedua Slam ternyata tidak sia-sia kerana pengalaman luas yang dimiliki oleh pemuzik berkacamata ini telah berjaya memantapkan lagi susunan muzik Slam di samping idea beliau yang tidak pernah jemu untuk diterima oleh anggota-anggota Slam yang lain. Dalam setiap pembikinan album, Slam tidak terlalu cerewet dalam memilih komposer jemputan apatah lagi, mereka sendiri mampu mengubah lagu. Nama-nama seperti Johan Aziz, Rahim Othman dan Sari Amri tidak pernah lekang dari bibir peminat setia kumpulan ini. Bagi peminat-peminat Slam, nama-nama besar ini telah berjaya mencorak irama muzik Slam dari pelbagai dimensi kerana mereka mempunyai cara, citarasa, identiti dan susunan muzik yang tersendiri. Album kedua Slam meletup dan makin popular. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Album kedua mereka yang diberi judul Kesan Terbukti, ternyata mengubah nasib kumpulan Slam apabila album ini berjaya meletakkan mereka sebaris dengan kumpulan-kumpulan muzik gergasi tanah air dari segi jualan, kualiti dan populariti. Album ini meletup di pasaran sekaligus, nama Slam tiba-tiba sahaja menjadi sebutan di kalangan peminat muzik tempatan sementara di Indonesia, album ini dipasarkan dengan judul Tak Mungkin Berpaling. Lebih membanggakan apabila 5 single di dalam album ini berjaya menguasai carta radio seluruh Nusantara. Lagu Kembali Terjalin, Tak Mungkin Berpaling, No Kasih dan Bukan Niat Membalas Derita merupakan rangkaian lagu-lagu hits nombor 1 petikan album ini. Sebuah lagi lagu mereka, Manisnya Rindu juga memberi impaknya yang tersendiri. Album ini menjadi antara album terbanyak melahirkan single di kedudukan nombor 1 di Malaysia dan Indonesia. Ramai yang menyifatkan lagu Tak Mungkin Berpaling adalah lagu yang benar-benar mencerminkan identiti muzik yang ingin dibawa oleh Slam selama ini. Segalanya berbaloi apabila album Kesan Terbukti mencecah angka jualan 300,000 unit di pasaran Malaysia dan Singapura dan terjual lebih 2 juta unit di Indonesia. Hal ini telah melayakan Slam menerima anugerah Platinum berkembar dari syarikat rakaman mereka. Kejayaan album ini juga telah membawa kepada pertambahan anggota, di mana Eddie yang sebelum ini merupakan pemuzik undangan, akhirnya diserap masuk sebagai anggota tetap Slam. Slam lahirkan album kompilasi. Slam seterusnya mengeluarkan album kompilasi terbaik Slam pada penghujung tahun 1995 sebagai bekalan, sementara menunggu proses rakaman album ketika mereka selesai.
Ternyata ketiga-tiga lagu bonus petikan album kompilasi tersebut mengungguli carta, terutama sekali lagu Gerimis Mengundang yang menjadi lagu paling popular pada tahun 1996, sehinggakan lagu ini pernah dirakam dalam 24 versi saduran oleh penyanyi pelbagai negara dan bahasa, serta layak ke peringkat akhir AJL dan AIM. Lagu ciptaan Sari Amri ini menjadi antara lagu Melayu paling masyhur dalam sejarah muzik Nusantara. Terdapat parodi dan filem yang diterbitkan berdasarkan lagu ini. Dua buah lagi lagu yang hits daripada album yang terjual lebih 200,000 unit ini ialah Kurnia dan Jalan Keindahan. Slam lancarkan album yang ketiga. Album ketiga mereka yang berjudul Kembali Merindu telah berada di pasaran pada pertengahan tahun 1996. Dalam album ini, Slam telah membuat pembaharuan yang drastik ke arah memantapkan lagi muzik mereka. Mereka mulai sedar di mana target Slam untuk mencapai tahap tertinggi dalam industri muzik sudah semakin hampir untuk digapai. Hasilnya, mereka meraih kejayaan sekali lagi menerusi single popular seperti Jika Kau Rasa Getarnya, Kita Terpaksa Bermusuhan dan Kembali Merindu. Album ini juga terjual lebih 250,000 unit di Malaysia dan 700,000 unit di Indonesia. Slam mula adakan konsert sendiri. Mengekori kejayaan ini ialah sebuah konsert berskala mega yang dijayakan oleh Slam, iaitu Slam Live Concert Unplugged pada 3 Ogos 1996 diiringi orkestra di bawah pimpinan Datuk Ramli MS di Stadium Negara, hingga membawa kejayaan besar apabila Slam diiktiraf dengan anugerah kembara dan Zamani diiktiraf sebagai pemenang kategori persembahan vokal di dalam album lelaki menerusi album Slam Live Concert Unplugged 1996 di anugerah industri muzik keempat pada tahun 1997. Pada tahun 1996 juga, Slam menerima anugerah artis pasti popular di Anugerah Muzik Indonesia. Slam keluarkan album baru dan jadi pelakon filem. Pada tahun 1998, Slam muncul dengan album Dalam Harapan dengan sedikit pembaharuan demi memastikan piawaian mutu terjaga. Album ini mempertaruhkan single Mentari muncul lagi yang meledak pada tahun tersebut. Ketika ini, Slam sudah mula berjinak-jinak dalam dunia perfilman dengan pelawaan dari jutawan filem iaitu Datuk Yusof Haslam untuk beraksi dalam filem Bara serta sebuah lagi filem yang tidak disiapkan berjudul Cindai Asmara. Kerana agak lari fokus, album ini tidak begitu mengujakan peminat, ditambah lagi dengan persaingan daripada kumpulan baru seperti Spoon dan Def Kepsi. Pun begitu, Anugerah Industri Muzik atau AIM telah mengiktiraf album ini apabila ia tercalon dalam kategori album pop terbaik di Anugerah Industri Muzik ke-6 pada tahun 1999. Zamani tinggalkan Slam. Pada tahun 1999 juga, penyanyi utama mereka pula dikaitkan dengan masalah disiplin dan kesihatan. Zamani memberi bayangan akan meninggalkan Slam sehingga membuatkan ramai peminat tidak puas hati. Slam membuat kemunculan terakhir bersama Zamani menerusi album kompilasi Best of Slam pada tahun 1999 dan popular menerusi single berjudul Rindiani. Pada penghujung tahun 1999, Slam secara rasmi direhatkan seketika apabila Zamani keluar dan Shah pula sebagai ketua kumpulan bertindak menyertai kumpulan legenda Search untuk album Selepas Banjir. Slam buat kemunculan semula tanpa Zamani. Setelah Slam agak lama berkubur dan Zamani telah pun melancarkan karier solo yang berjaya pada tahun 2002, Shah yang ketika itu telah pun menjadi pemuzik profesional mengambil keputusan untuk membuat kemunculan semula biarpun tanpa kehadiran Zamani. Album berjudul Selamanja diterbitkan pada tahun 2003. Bagaimanapun, album ini tidak berjaya menaikkan kembali populariti dan nama kumpulan ini ekoran populariti lagu-lagu Zamani yang sedang diputarkan di radio. Lagu Cintuni merupakan antara lagu Slam yang tidak menggunakan suara Zamani dan beroleh sedikit populariti. Slam umumkan penyanyi baru. Pada tahun 2006, Shah mengumumkan kehadiran Roni Husin sebagai penyanyi baru dalam kumpulan ini. Album berjudul Menggapai Langit akhirnya berjaya diterbitkan pada tahun 2007. Ia menghasilkan kembali lagu-lagu hits seperti Rayuan di Puncak Genting dan Sesat di Jalanmu. Namun pasaran muzik tidak lagi sama seperti dulu.
kumpulan ini terpaksa bersaing dengan lebih ramai pemuzik generasi baru yang kebanyakannya muncul dari underground scene. Sehingga kini, Slam kekal antara kumpulan muzik paling berpengaruh di Malaysia dengan jualan keseluruhan album di seluruh dunia mencecah angka 2 juta unit. Kumpulan ini berjaya mencipta nama di Indonesia dan berdiri sebaris dengan kumpulan-kumpulan hebat Malaysia sepanjang zaman. Slam kembali bersatu dalam konsert reunion. Pada tahun 2015, satu berita gembira buat peminat Slam apabila ketua kumpulannya, Shah, telah mengumumkan bahawa Slam akan membuat penyatuan semula dalam reunion bersama Zamani, Aja, Eddie, Lily dan juga Man. Mereka membuat konsert-konsert berskala besar, terutamanya konsert Slam No Kasih yang telah diadakan di Johor Bahru pada tahun 2016. Kemudian diikuti konsert Slam Revival pada tahun 2019 dan terbaru pada tahun 2024 menerusi konsert kekal terjalin yang dihadiri hampir 1,000 peminat setia Slam dan turut sama menyanyikan lagu-lagu popular Slam dari tahun 90-an. Jadi, itu sahaja yang Mr. dapat kongsikan untuk video kali ini tentang perjalanan karier kumpulan Slam. Jika ada pembetulan tentang fakta boleh betulkan di ruangan komen di bawah. Jika korang belum lagi subscribe channel ni, tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan info dalam video ni, tekan butang like sekali dekat tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letup, Komuniti Dunia Hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.